2. Pada video kali ini, aku bercuti di Hat Yai, Thailand. Lokasi kita seterusnya di ASEAN Night Bazaar. Macam uptown lah kalau kat Danau Kota. Memang ni tempat OOTD lah. Alright, bertemu kembali di Jatku Channel. So pada video kali ni, aku nak bawa korang jalan-jalan di Hat Yai, Thailand. So aku datang dekat sini menggunakan kereta. So aku drive daripada KL sampai ke Thailand dan sampai ke Hat Yai. So banyak aktiviti yang menarik kita nak buat, betul tak? Tapi aku tak tahu lagi sebab itinerary ni wife aku yang buat. So kita enjoy je. Kita tengok apa yang menarik dekat Thailand. So enjoy video aku sampai habis. So jom, let's go. Perjalanan aku bermula daripada KL jam 10 malam. Aku bertolak daripada KL dan aku sampai di Jitra 4.30 pagi. So dekat sini aku terus decide untuk isi minyak sebab orang kata dekat Thailand ni minyak dia mahal gila. So aku berhenti dekat Petron, aku fullkan tank aku. So dekat sebelah ni pula adalah Insurance Thailand, Go Thai. Aku sangat recommend sebab harga dia murah. Untuk 4 hari aku hanya bayar RM178. Senang je. Korang WhatsApp, datang, pick up dan terus pergi ke Bukit Kayu Hitam. Tepat jam 5 pagi aku sampai di border Bukit Kayu Hitam. Korang tengok sendirilah barisan orang beratur panjang gila. Sebab waktu ni aku pergi musim cuti sekolah. So memang agak pack dan ramai. Kita dah sampai di Sadao Border. So jom aku tunjuk cara-cara untuk korang masuk ke Thailand. Untuk makluman korang semua, bermula 11 Julai 2026 Sadao Border dah tutup. Ini Sadao Border yang lama lah. So selepas ini korang kena pergi ke CIQ Sadao yang akan bermula pada 6 pagi 11 Julai 2026. So aku tunjuk jugalah macam mana perjalanan aku ketika menggunakan border yang lama ni. Dekat sini proses mengambil masa lama sedikit sebab korang kena beratur panjang untuk ambil nombor dan korang kena serahkan korang punya geran kereta dan juga documentation untuk semakan. Selepas selesai, korang boleh drop dokumen korang dekat kawasan sini. Ini adalah tempat pertama yang kami singgah bila kami sampai di Thailand, di Roti di Forest. Tempat ni sangat cantik, penuh dengan hijauan dan parking juga luas dekat sini. Korang tengok sendirilah, semua kereta Malaysia. Dari segi makanan pula, pelbagai jenis makanan yang disajikan. Korang boleh pilih nak makan roti ke, nak makan nasi ke. Tempat dia pun luas, cantik dan air dia sangatlah sedap. Ini adalah makanan yang aku pilih untuk aku fuel up badan aku sebelum kita sambung perjalanan di Hat Yai. Untuk trip kali ni, aku stay di Hansa JB Hat Yai. Hotel ni daripada tahun 1987, hampir 40 tahun hotel ini beroperasi. Alright, so jom kita pergi dia punya entrance dia. Hotel ni very klasik tau. Dia macam zaman-zaman dulu So ni nama dia, Hansa JB Hotel. Game boy. Jangan kepit aku. So ni dia punya lobby dia. Dan dekat sini waiting area. Very klasik lah. Okay lah. Okay, untuk video kali ni kita special sikit sebab kita ada featuring Naim Huzairi. Kamera besar lah. Apa khabar bang, sihat? Salam sikit, salam sikit. Kita punya hari ni, kita punya ni lah. Bila kamera kecil, kamera besar macam bang. Okay, sila check in dulu. Tingkat 3 ni. Okey. Saya check dulu lah. Sekali Baik, sudah sampai aku punya bilik tingkat 3 303. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Lama guys, tengok dia punya lampu-lampu estetik dia. Kita mulakan dengan toilet dulu So ini adalah toilet dia. Kelengkapan yang disediakan seperti biasa, ada shampoo, ada shower cap,
brush gigi semua. Okay, so ini cawan dan juga maybe face towel. Betul. Cermin dia okay, not bad. Besar juga. Betul lah aku cakap, hotel ni memang klasik lah. Dia punya tile semua, aku suka lah dia punya tiles ni, sebab dia ke arah zaman dulu punya. Oh, ini yang the best. And my favourite part is bathtub. Okay lah, walaupun hotel ni lama, tapi aku boleh kata bersih. Dia punya barang-barang semua. Shower pun ada, jangan risau. Okay, shower brand apa ni? Brand, tak boleh sebut lah bahasa dia. Okay, towel pun ada, dia bagi kat sini 2 towel untuk korang pakai. So, depan je toilet ni ada wardrobe untuk korang nak gantung baju. Dekat atas ada bantal, so bolehlah simpan anything dekat dalam ni. Dan ini adalah untuk coffee station. So dia dah bagi cawan dengan heater kat sana. And then bawah ni ada Hisense punya mini fridge. Dah ada dah 2 mineral terbaik. So sini tempat nak letak bag. Aku rasa 1 bag je ni cukup ni. Okay. Dan this is the highlight one. Woohoo, nice. Katil queen. And aku rasa decoration memang simple, tapi sangat berbaloi lah dengan harga dia. So hotel ni boleh kata famous juga lah. Most of Malaysian akan duduk dekat sini, sebab dia betul-betul terletak dekat tengah-tengah bandar. Okay, kalau korang nak pergi Sentral Hat Nyai memang dekat. TV Hisense juga, dalam 32 inci lebih kurang. Okay. Oh, ni macam connecting room, tapi connecting room dengan member lah. Okay. Alright, ini dressing table. Oh, aircon atas kepala, memang syahdu. Oh, ni memang sukalah wanita-wanita. Kalau nak make up, aircon direct dekat muka. Okay, so jom kita tengok dia punya pemandangan dia. Okay, there you go. Ui, cantiknya langit. Blue clear sky. Clear blue sky. Pemandangan kita dekat sini, kita nampak orang tengah sidai baju dekat sana. Nampak akak tu tengah sidai baju. Overall okay, tak ada masalah, sebab aku tak kisah sangat pasal view ni, sebab memang dekat Hat Nyai ni kita just nak rest, nak tidur je. Tak perlukan view yang indah sangat, sebab kita banyak keluar berjalan. Alright guys, so sekarang waktu petang and kita decide nak makan macam boat noodle lah. So kita dah jumpa satu kedai, nama dia Ayutthaya Halal Boat Noodle. So jom kita explore makanan apa yang menarik dekat sini. Okay, selain tu dekat kedai ni pun dia ada jual macam-macam ni lah, jenis-jenis minuman yang korang boleh beli dan bawa balik. So kalau tengok ni yang biasa kita tengok sini, ada ni lah Thai green tea, teh dorang, and then ada punya pencicor. Lepas tu kat sini pun ada dia punya chili oil. Weh, ni baik, ada chili oil. Lepas tu ada pepper, sebanyak lagi ada kat sini. So sampai-sampai tu korang boleh beli and bawa balik kat rumah. Alright guys, so kita dah sampai floating market. So ini adalah laluan untuk nak masuk lah dekat depan ni. So sini je tempat dia. Wih, memang busy guys. Dekat tempat pintu masuk dia, dia basically macam bazar lah. Dia macam pasar malam kan. Ada jual-jual kat depan ni. Ayo, kita tengok apa yang menarik dekat dalam ni. Oh, macam-macam dia jual ni. Macam-macam jenis saja. Baju budak-budak ada. Comel lah baju ni. Untuk lelaki ada, untuk perempuan ada. Ni baju-baju pantai. Okay. Toys. Ni boxingnya. Oh, ini rare guys. Sebab apa Sebab dia orang jual ikan laga mat 40 baht seekor.
Oh, style lah. Dua ikan laga. Kalau korang jenis suka food hunting, memang wajib datang di Klong Ha Floating Market. Dekat sini bukan setakat makanan, tapi boleh rasa pengalaman beli makanan terus daripada booth. Memang vibe dia lain macam guys. Satu pusingan pun dah buat perut kenyang. Pastikan korang bawa cash yang banyak supaya korang dapat makan tanpa ragu-ragu. Alright guys, so sekarang kita dah sampai di Lee Garden Night Market. So dia kalau kat Malaysia kita ada uptown lah. So kat sini tempat dia memang ramai gila lah. Orang berniaga, jual baju, makanan. Tengok tu, memang busy juga lah kawasan ni. Tengok, ramai gila manusia. Okay, so jom kita layan dulu kat sini. Kita cari makan. Destinasi seterusnya kita pergi ke Songkhla Old Town. Tempat ni lebih kurang macam dekat Bandaraya Melaka. Banyak bangunan estetik yang boleh korang OOTD. Ini pemandangan laut yang sangat cantik Kalau korang rasa haus, jangan risau, dekat sini banyak kafe estetik yang korang boleh try sebab banyak pilihan yang ada kat sini.
guys, ini next tempat yang aku rasa menarik. Nama tempat ni Seaverse Cafe and Restaurant. Dan tempat ni juga orang kata tempat tarikan orang Malaysia lah. Especially sebab apa? Sebab tengok tempat dia ada bridge. Memang ni tempat OOTD lah. Semua aku boleh kata satu kawasan ni memang tempat OOTD. Dan yang paling best sekali, dekat sana dia ada bridge tau. Ada bridge menuju ke tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni dia ada macam kuda laut, tak silap aku. Okay, jom kita lalu bridge dia. Halo Zain, bye. So inilah dia punya bridge. Dan kalau kau tengok pemandangan kat belakang ni, yes. Alright guys, lokasi kita seterusnya di ASEAN Night Bazaar. Macam uptown lah kalau kat Danau Kota. Ada uptown tu dekat sini. Ui, banyak bos. First thing first, aku dah nampak ada orang jual jersey. Jom kita tengok. Murah ke mahal? Kalau mahal, kita beli online ni. Yes, one and only Forever Champion. Banyak pilihan lah. Kalau tengok dekat sini macam skirt ni 100 baht, less than macam RM10 lah. Oh, baju-baju perempuan. Tengok, serius guys, memang murah gila baju kat sini. So ni kalau nak cari baju-baju hard rock, banyak lagi kedai kat dalam ni. Biasa kita cari baju bola. Ada? Mana baju bola? Ada patung. Ada patung. Ni baju bola. Muka jin. Guys, ASEAN Night Bazaar ni memang crazy. Weh, best gila makanan dekat sini kan. Macam-macam. Kalau siapa yang ada allergic tu, maaf cakap lah dari segi seafood, kalau macam nak makan ayam, ini nasi kau mok. Ini memang all time favourite aku. Nasi kau mok dia semua memang padu gila. Dan tidak lupa juga dekat ASEAN Night Bazaar ni banyak macam jualan jugalah. Dia lebih kurang macam uptown Danau Kota. Banyak merchandise, gift dan baju-baju jenis yang kalau jenis nak beli keychain ke apa, dekat sini banyak. Dan tidak lupa juga baju-baju bola. Mana yang peminat bola tu boleh cuba explore dekat sini, sebab baju dia banyak pilihan klub dan juga negara untuk korang pilih. Alright. Nak mana Zin? Nak semua? Matilah nak. Siapa dia nak bayar ni? Ni nani? Nak satu je. Satu je. Pilih satu. Kamu dah. Oh, dia dah gerak. Oi, jom bayar. Dekat sini macam-macam pilihan makanan ada untuk makanan budak, ramen. Lepas tu minuman dekat sini. Okay, lepas tu yang best dia dekat sana, dia ada macam garden pula. Ada kids zone. Ada tempat budak main ni lah. Orang lepas dia dekat situ.
Okay, dah sampai tempat nak sewa baju. So inilah dia, Thai Costume Shop. Betul-betul dekat depan temple je. So kat dalam ni bincang lah harga dia. Ni semua price list je. Okay guys, kita dah saring pakaian. So now let's go. Kita kena bayar dulu. Kaunter dia dekat sana. Kemudian baru masuk kat sini. Untuk masuk seorang 60 baht. Three. Another one. Three. Then Oh, okay. Alright guys, kalau korang ada plan nak pergi pantai tapi tak tahu nak pergi dekat mana, so aku boleh recommend satu tempat. Tempat ni best tau. Dia agak rare and mostly Malaysia akan datang kat sini. Siap ada bendera Malaysia. So nama tempat ni Nawang Now. So cari signboard ni, boleh masuk dekat dalam. Kedai makan dia banyak gila seafood. Kedai-kedai tom yum. Kalau korang nak makan macam colek ke apa kan, so dekat dalam ni. And kedai dia sangat estetik, pantai dia bersih dan juga cantik. Okay, so jom follow aku, kita tengok kat dalam. Jangan lupa dia. Okay, ni tempat diorang masak semua. Preparation air, nanti dia akan bawa. Masih kat depan ni. So ni adalah pintu masuk dia. Siap ada logo halal lagi. Alright. Tengok ni, ramai orang. So kat sini kaunter lah untuk bayar. dah ni tengok kan. So untuk makluman korang semua, pantai ni memang betul-betul beach view lah. Memang pantai punya pemandangan. Ada macam-macam lah tempat korang nak ambil gambar kat sini. Dan ada juga orang mancing kat sini. Diorang tangkap ikan lah. Ui, tapi memang best. Cuma nak mandi sini agak bahaya sikit lah. Kalau setakat nak rendam-rendam kaki tu okey je. Okey, satu lagi maklumat tambahan dekat sini memang tak ada coverage and tak ada line. Tapi jangan risau, kalau korang nak bayar makan semua, diorang boleh pinjamkan hotspot dan korang boleh bayar terus lah. Okay, so memang cantik lah. Dia punya pokok ru semua kan, dia feeling macam kat Kelantan sikit, tapi bersih and juga cantik. Cantik ke tak? So jom kita tengok view daripada atas. Okay guys, kita dah sampai di Lotus Hat Nyai ni besar juga. So ini adalah antara tarikan lah kalau kita datang kat sini. Orang suka beli tilam kat sini. Murah je, tak mahal pun. So harga dia dalam 399 baht, roughly dalam 50 ringgit lah. So satu ni 50 ringgit. Lepas tu yang syoknya, dia ada bantal besar ni tau. Tengok ni. Wih, sedap ni kalau letak depan TV ni, tengok Netflix. Nipis je, korang boleh bawa masuk kereta. Dia nipis sini je, tak ada masalah. Macam-macam ada Mickey Mouse. Lepas tu ni dia ada bantal peluk dia. Hui, macam-macam lah. Best lah. Dan mungkin ada yang minat nak cari tumbler Mickey Mouse. Banyak collection kat sini. Memang pecah kepala. Satu lagi yang menarik dekat sini sebab dia ada banyak baju budak-budak tau. So agak rare kalau kat Malaysia susah sikit nak dapat. Sebab dia banyak collab dengan Disney lah, Marvel lah.
And harga dia, comel lah harga dia. Comel lah harga apa? Comel lah baju dia. Tengok ni. Kain dia pun selesa, not bad macam ni kan. Baju Mickey Mouse. Ni the Cars. Ada Transformers. Ada apa lagi? Macam-macam lah guys. Nak cari baju mandi pun. Tengok ni. Material memang superb. Mahal. Superman, cantik. Spiderman ada. Spiderman lagi. Okay. So kalau kat Thailand ni biasanya kita akan cari dia punya shampoo lah shampoo badan dia. Tengok mana ada kat Malaysia ni. Packaging dia very nice. Harga 199. And then kita mungkin nak cari sabun basuh baju kot. Sebab kat sini bau dia lain macam lah guys. Wangi gila. Mana sabun belah sana kot. Aku punya target datang sini aku nak cari sabun ni je. Hygiene. Sebab hari tu aku try dekat Dobby. Bau dia wangi guys. Ni brand ni Hygiene. So tester pun ada kat sini. Jangan risau. Pilih je mana yang korang nak. Lepas tu dia banyak jual macam bundle packet tau. Macam ni kan. So murah lah 49 baht. Not bad. So korang mana yang datang kat Lotus ni boleh try dia punya sabun. Okay, good morning guys. So pagi ni kita nak pergi breakfast. Dia kena turun tangga bawah. Agak pisang agak lah kena turun tangga. Tapi okay kot. Okay, so ni dia punya restoran dia. Palm Court Restaurant and Terrace. Terrace pun boleh lah. Okay, disambut dengan patung ni. Sawadika. So masuk ke dalam ni. Kita tahu nama bilik 303. Okay guys, antara lokasi yang menjadi tarikan para ibu bapa, bukan para ibu bapa, para ibu dan juga mak-mak yang datang ke Hat Yai Thailand ni, diorang mesti nak pergi ke sini. Sebab apa? Nak mencari kitchenware. Okay, so kedai dia dekat je, dekat dengan Hat Yai. So nama kedai dia adalah Peng Hang Chan Hat Yai Kitchen Hardware. So bukan kitchen hardware, kitchenware. So dekat dalam ni banyak sangat barang-barang, barang rumah lah basically. Kalau nak beli pinggan mangkuk ke, periuk, belanga. So sinilah tempat dia. Memang tempat orang Malaysia suka datang. Okay, so jom. Besar gila guys kedai dia. Banyak barang-barang best ni. Tengok macam ni kan. Memang heaven. Heaven and earth. Nak cari barang-barang macam nak letak sambal belacan ke, teo ke kan. Wish. Bahagiakan anak cucu. Let's go.
best lah guys. Kat situ dah 3,800 dah. Okay, finish. Sebelum kita balik Malaysia, why not kita singgah gift shop dulu? Nama tempat ni Tan Yada Village. Dekat sini, korang tengoklah sendiri macam-macam jenis gift yang korang boleh beli untuk bagi dekat family, kawan-kawan atau kawan office. Dari segi pakaian, baju, handbag, tudung, baju-baju pantai. Lepas tu dekat tingkat atas ni pula memang tempat paling best untuk budak-budak. Syurga untuk diorang. Ada mainan yang pelbagai jenis mainan yang ada dekat sini. Ada patung, ada juga macam botol air. Alright guys, last but not least, sebelum kita balik, ayo kita singgah 7D. Kita beli apa yang patut untuk bawa bekal kat rumah. Okay, let's go. Bye bye 给 kontak ya saya. Sawadee-krap. Khop kung khop guys. Memang pengalaman dekat Thailand ni memang thrill, sangat adventure. Tengoklah pakaian. Anak beranak pakai macam ni. So, I would like to say thank you so much to everyone yang dah tonton daripada awal sehinggalah akhir video. Dan pastikan anda subscribe dan like all my videos, alright? So, thank you so much. That's all for today. Ciao. Chin ciao.